Baiklah, kita kini berada di segmen terakhir podcast ini, iaitu segmen bagi motivasi dan penilaian. Sepanjang perbincangan ini, kami berharap para pendengar telah memperoleh maklumat yang bermanfaat berkaitan kanser cervix serta kepentingan penjagaan kesihatan wanita. Benar. Walaupun kanser sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, hakikatnya kanser cervix merupakan antara penyakit yang boleh dicegah dan dirawat. Oleh itu, kesedaran dan tindakan awal amatlah penting. Sebagai motivasi kepada semua pendengar, khususnya golongan wanita, kami ingin menegaskan bahawa penjagaan kesihatan diri tidak seharusnya dipandang remeh. Dalam kesibukan menjalani kehidupan seharian, ramai yang lebih mengutamakan orang lain sehingga mengabaikan keperluan kesihatan sendiri. Dari sudut agama, tubuh badan merupakan amanah daripada Allah SWT yang wajib dijaga dengan sebaiknya. Rasulullah SAW ada menyebut bahawa antara dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia ialah nikmat kesihatan dan nikmat masa. Oleh itu, menjaga kesihatan adalah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat daripada Allah SWT. Langkah seperti menjalani pemeriksaan pap smear atau mengambil vaksin HPV bukanlah tanda kurangnya kebergantungan kepada takdir. Sebaliknya, ia merupakan satu bentuk ikhtiar dan usaha terhadap diri sendiri sebelum kita bertawakal kepada Allah SWT. Islam juga menggalakkan umatnya untuk berusaha mencegah dan merawat penyakit. Malah Allah SWT mengingatkan kita agar tidak mencampakkan diri ke arah kebinasaan. Maka usaha menjaga kesihatan dan mencegah penyakit seperti kanser cervix selaras dengan tuntutan agama. Dari sudut yang terakhir itu sudut penilaian, kita dapat simpulkan bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap kanser cervix masih berada pada tahap yang sederhana. Faktor seperti rasa malu, kurang pengetahuan dan sikap menangguhkan pemeriksaan masih menjadi penghalang utama. Oleh itu, penyampaian maklumat melalui medium seperti podcast, kempen kesihatan dan pendidikan berterusan amat penting bagi meningkatkan kefahaman masyarakat bahawa pencegahan lebih baik daripada rawatan. Sebagai penutup, kami berharap para pendengar dapat mengambil iktibar daripada perbincangan ini dan mula memberikan perhatian serius terhadap kesihatan diri, khususnya kesihatan reproduktif wanita. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Ingatlah bahawa menjaga kesihatan merupakan satu bentuk ibadah. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast kami.